Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 25 Disember, hari Christmas lah dekat sini. Tapi semalam sembang dengan owner kat rumah ni. Owner ni Islam, Muslim. Dia kata dekat kawasan sini diorang tak sambut Christmas. Sebab kata dia kalau Orthodox punya Christmas bukan 25 Disember. Berapa tadi 11 Januari apa tak? Kau tak silap aku lah. Dia cakap Januari lah, berapa bulan aku tak ingat. Perjalanan dari sini ke Greece tu kurang dalam 6-7 jam jugalah. 6-7 jam lebih kurang macam tu. So kita orang tak nak kejar-kejar. Ingat kalau larat kita akan buktikan cari ke Ohri. Cuma dekat Ohri tu kita cari hotel tak ada. Sebab mungkin Christmas cuti, so hotel tak ada. Ada, bukan tak ada, tapi mahal. Dan kalau nak sewa cabin pun boleh ni mungkin. Ni nak sewa kat sini pun boleh. Satu unit je, cantik. Dan di apa pemandangan yang cantik lah. Tengok sana Bukit Bukau yang menghijau, sana bandar Tirana, pusat bandar bandar Albania lah, dia punya ni ibu negara dia. So tengoklah lepas ni kita nak ke Ohri ataupun ke Greece. Dapur basah kat luar ni. Okey lah, nak masak semua kat sini. Pemandangan dia cantik besar rumah ni. Cuma parking tak ada. Kena parking dekat bawah sana. Kau akan jalan kaki, jenuh jugalah nak mengangkat beg. Itu sahaja daripada homestay sini. Ini bahagian dalam dia, dapur. Dia masak kat sini. Pagi ni asalnya nak masak nasi, tapi dia punya ni slow, so kita masak apa ni, Maggi goreng. Betul telur. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita dah bergerak menuju ke Ohri, Makedonia, daripada apa nama sini ya? Kruj. Dari Kruj, Albania menuju ke Ohri mengambil masa 3 jam setengah. Laluan lebih kurang macam ni lah. Kruj ni dia bukit kan. Jadi dia banyak-banyak bukit lah. Ni menurun bukit lah ni. So dalam sejam lebih lagi kita akan sampai sempadan dia, sempadan Makedonia. So daripada Makedonia tu nak sampai sana dalam 2 jam lah. So total dalam 3 jam setengah lah lebih kurang. Okay, bye bye Kruj. Ini adalah salah satu bandar dekat area Albania ni. Tapi dia dekat kawasan pergunungan. Dia umpama macam Cameron Highland lah, dekat Malaysia. So kiri kanan semua dikelilingi oleh pegunungan. Pekan kecil Kruj, dia punya pusat bandar dia ni lah. Hari ni hari Christmas, jam sikit lah jalan. Ni pekan tak adalah besar-besar sangat, macam ni je lebih kurang. Okay, kita nak tinggal lah pekan Kruj ni. See you. Okay, kita dah sampai dia punya ibu negara Albania, iaitu Tiran, ataupun bahasa Melayunya Tirana. Inilah dia ibu negara Albania. Tiran City.
Kita berhenti sekejap lah dekat Pekan, dekat bandar Tiran City ni. Nak ambil gambar kejap dekat dia punya mercu tanda dia. Alang sampai kan, tinggal lah kejap. Jadi hari ni hari 25 Christmas. Ramai lah orang keluar kan lagi cuti kan. Wah, ada pesta kat sini sempena cuti perayaan Christmas tu bang. Inilah dia pusat bandar Kosovo. Sorry, pusat bandar Albania. Ni dia. This one. Oh, meriahnya dia punya perayaan Christmas dia. Oh, sini meriah sikit. Go! Boleh ni lah. Fikir nak letak nama apa ke? Mana dia fikir apa ni? Betul, Aisyah ni adalah satu kawan. Nama dia Alia. Ini gereja terbesar dekat Albania ni. So penuhan lagi kat gereja ni sebab Christmas kan. Macam pergi beraya lah. Pergi beraya, semayang, lepas semayang dia kat masjid. Macam tu lah. Tapi ni kat masjid lah, ni gereja lah. Cheers di Albania. Kita sekarang ni sudah menghampiri sempadan Makedonia daripada Albania ni. Tengok tu highway baru nak buat. Ada terowong, 42 terowong, nampak tak? So mungkin next time kita datang dah siap lah kawasan ni. Jadi jalan dia agak mencabar sikit lah, teruk sikit lah jalan ni. Sebentar nak tunggu highway baru siap. Daripada Bukit Bukau, Gunung Ganang, bersalji, hutan tebal, apa tu, hijau. Inilah perjalanan kita orang lah. Perjalanan yang akan menjadi memori yang indah untuk kita orang nanti. Cantik, sungguh mengasyikkan panorama dia. Kita dah sampai sepadan apa tu, Albania, Makedonia. Di sini checkpoint dia. So kita akan memasuki Makedonia sebentar lagi. Itu bendera Albania. Welcome to Makedonia. Kat Albania ni dia tak ada, dia punya apa tu, checkpoint dia. Dia tak ada custom, tak ada apa. Tiba-tiba tu masuk ke Makedonia ni, nampak ni. Tadi sepadan Albania tak ada checkpoint, tak ada apa pun. Terus Makedonia.
Dalam banyak-banyak tempat yang kita sewa duduk, aku rasa apartment ni yang paling cantik, paling lawa lah di Makedonia ni. Ni ada antara tempat yang dalam pengembaraan kami selama hampir 15 hari dah ni. Ni hotel paling cantik yang kita jumpa lah sebelum esok kita nak ke Greece. Cadangnya sehari je, tapi sebab cantik kita stay lagi 1 malam 2 hari sebab murah je, 65 euro untuk 3 bilik tau, untuk 3 bilik. Okay, kita dah sampai kita punya bilik. Kita sewa 3 bilik, 1, 2, 3. Bilik dia memang besar gila. Okey lah, selesa lah daripada tadi. Tengok, ada dapur, masak semua. Katil 2 dan ni kerusi. Ni tempat mandi pun okey. So sama hotel pun besar. Nampak besar kan. Okey, malam ni kita jalan-jalan sekitar Bandar Ori ni. Nampak? Malam ni nak cari kopi, coklat. Tadi petang kita dah beli dah barang-barang untuk masak. Stok-stok kita lah. Dah beli ayam, chicken wing, hot dog, nugget. So kali ni nak jalan-jalan je malam ni, santai-santai je. Sebab esok baru kita nak tour sekitar kawasan Ori ni lah. Okay, ni Masjid Pansyah, masjid zaman-zaman era Uthmaniyah juga ni, yang terletak di Ori. Solat kat sini esok subuh. Subuh masuk pagi. Awal pagi masuk 4 lebih dah masuk subuh dah. Sini. Apa ni? Apa dia? Tahun bila ni? 1573. Zaman Sulaiman Pasha. Baik Sulaiman Pasha. 1573 lah namanya. Okay, belah kiri tu church. Sana masjid. Belah sana tadi pun masjid lagi. Banyak masjid kawasan ni. Makedonia ni kita nak pergi buat kiki ni. Katanya murah kat sini berbanding Turki. Taklah. Biasalah bawa bini-bini, bawa rumah ni dia nak pergi tempat-tempat macam ni. Nak shopping. Selai 2 baju. Okey dah. Bagi Chan. Ini di antara pokok yang bersejarah di sini. Pokok ni berusia ratusan tahun juga rasanya. Sekejap kita tengok Kita cek tengok berapakah usia pokok ni. Masih lagi ada. Dia ada sejarah dia. No, this one? Oh, tak ada. No. Ya. Sini mungkin ada tulis sejarah dia. Tahu bila pokok ni. Pokok ni 1000 year. Oh god. 1100. 1100 tahun yang dulu umur dia. Alamak. Ni pokok ni 1100 tahun. Hidup lagi baik. Ya Allah. Zaman Nabi 1400 tahun. Ni 1100. Tengok 1100 tahun. Stay building and murit and others for. And tombs. Hymns tombs. Ini Masjid Zainal Abidin di Ori. Masjid Zainal Abidin. Depan ada kedai apa? Kedai ni, kedai jual kulit. Wah. From Malaysia. Okay. Hari ni nak potong rambut. Lama rambut nak trim ni sikit. Okay. Okay.
Abinin yalnız sakalları alacak şimdi, emin mi? Cukup bersih ni. Emin. He? Emin. Paracık olacak öyle mi? Aha. Parlak. Evet. Yapma be ya. Malezya'da yok diyor abim böyle bir şey. Bunlar bizde var ya. Evet Türkiye'de evet kat Türkiye. Türkiye'de de var ya. Oh. Türkiye'de de. Sini kat Türkiye. Oh çok seviyor abim şimdi. Ah. Ni kita minum di apa nama kedai ni tadi? Chocolate Plus di Ohari. Ohari pula apa? Ohrid. Ohari. Wah, panas-panas ni kena hot chocolate. Kena pula dia punya dessert ni. Teragak padu-padu. Ni churros versi Ohari. Churros. Ini lebih kepada ni lah. Lepas tu ni ni aiskrim Macam? Wafer punya coklat buah. dia punya roti tu kan.